Hampa tanya dulu halal ke tak. Wow. Okey guys, selamat pagi. Sekarang pukul 5.42. Macam subuh lah kat sini. Memang kereta apa pun tak ada kalau kita tengok. Kalau kami nak masuk dalam pergi gigi apa, kita nak pergi hantar balik kita punya motorhome ni. Sebab kami baru perasan peti ais tu tak sejuk. So peti ais tu rosak ke apa, kita tak pastilah. Nak repair lagi, rosak lagi, jenuh pula nak bayar kan. Jadi kita akan bersiap-siap. Sebab tempat motorhome tu dia buka pukul 9 pagi. Kau mana pun kalau kami sampai awal pun tak buka lagi. Kena sampai tu pukul 8 macam tu lah. Mungkin Elis ada kerja start masuk, dia akan tolong lebih awal lah. Sebab situ memang akan ramai lagi. Kita akan jalan jauh hari ni. Kita akan ke Lenselin. Depa dekat Perth ni, depa suka basuh kereta sendiri nampak. Ni ni apa dia? Aku sekarang dekat RV rental ni, tempat kami pick up motorhome sebab nak repair peti ais. Tapi nak jadi total lawak sebab kami parking lah, sebab dia pun buka pukul 9. Hang tengok belakang. Aku ingatkan kacang buncis, dia pun kata ada mame. Ada mame guys. Kena ke depo. Boh dalam plastik dibres ni. So tu kita punya truck, dia akan bawa pergi jumpa mekanik dekat sini. Nampak? So kita kena pergi tunggu dalam office. Dia kata dia akan repair. Maknanya akan masa yang lama. Aduh, sakit hati. Tapi tak apa, kita nak kena call campsite dulu. Nanti kita akan merempat lagi macam semalam. Baik kita booking siap-siap daripada kita merempat. Tengok kami masuk awal, orang ni kena ketok. Sebab dia buka pukul 9. Tapi kami kan emergency, nampak tak merah. Oh, mekanik dia belah tu. Kalau hampa sewa camper bersik ni, hampa tengok panjang amat. Makan ruang, so kena pandai parking lah. Right now we at the Mankaret River Chocolate Tail, you faham? Okay guys, kalau hampa nak beli aiskrim kat sini, nampak ada aiskrim kan? Hampa tanya dulu halal ke tak. Nak tanya halal tak tahu kan? So kalau hampa baker, hampa tahu lah ada gelatin dengan alkohol. Tapi yang ni dia ada extra lagi, halal. So senang lah nak beli. Jangan main beli je, lepas tu rasa-rasa tu punya tak halal. Makan aiskrim pagi-pagi. Yang ni gila shopping. Dekat belakang ni Margaret River Chocolate Factory. Kalau hampa main dekat Perth ni, hampa nak beli coklat Margaret River, hampa kena main sini lah. Dia murah dan banyak pilihan. Ada semua pilihan halal dan macam-macam lagi yang tak halal pun ada lah kalau hampa nak beli. Kemudian dekat belah sana tu market. Belah situ market boleh beli sayur ke, pokok ke, buah ke. Hampa boleh pergi tengok kat sebelah ni. Jom kita tengok. Jom kita lintas jalan. Tengok kanan, tengok kiri. Lintaslah sekarang. Sebab tadi aku pergi berok, depot ni dah sampai dulu. Awak nak berak kau? Jom. Ada apa kat sana? Ada apa? Fruit je sangat pelik. Fruit macam kat Perlis. So tak payah duk main. Perth ni, main Perth babe. Pergi Perlis. Funny tak joke tu? Okay, sekejap ambil bidet. Okay mate, we already finished buying at the, what is this, Margaret Chocolate Factory. Now we are going to our next station. Station berikut. Which gonna took us 1 hour 44 minutes and 134 kilometers. So let's go guys. I'm gonna drive for 1 hour and 44 minutes and they are gonna sleep. All of them. Okay. So guys, jumpa dekat Lenselin Slides. Kita sekarang dekat Lenselin Sand Dune. Hampa tengok tu. Tapi hujan duk mai tu. Mr. Extreme. So 20 right? Ni baru je. Tu dia hujan nak main. Lah, kita nak main slide dulu. Satu slide ni $10 untuk 1 jam, $20 untuk 2 jam, $30 untuk 3 jam. Ikut hampa lah berapa lama nak main. Tapi kalau tengok cuaca macam nak hujan.
gelap yang amat dekat laut tu. Tapi harap-harap dok lah, harap-harap angin bawa ke sana. Ui, dia pun main scrambler weh. Terima kasih tolak. Hey, the rain is coming, bro. Aduh, nak main juga lah. Dah habis main dah. Kami tengah duk main. Angin ribut, hujan semua dah. Lah semua dah penat padan muka. Sebab nak kena panjat tadi tinggi kan. Balik ni semua turun berat badan. Lah kita nak ke next tempat. Kita nak ke Pinnacle. Yang berhenti singgah ambil gambar budak-budak ni. Tapi kita nak ke Pinnacle guys. So sekejap lagi kita tengok perjalanan ke Pinnacle. Kita akan bergerak sekarang. Kita akan ambil masa 55 minit 81 km untuk ke The Pinnacle. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Years later. Okey, alhamdulillah kita dah sampai first campsite kita. Iaitu RAC punya, apa nama tempat ni? RAC Cervantes Holiday Park. So kita dah dapat kita punya map. Jom aku tunjuk kat hampa kat mana kita punya parking paling dekat. Jom. Tepi laut weh. Yep. Ciao. Ding dong. Yang budak punya semua 10. Wow. Aduh, nak habis makan banyak ni. Okey, kalau hampa main dekat Cervantes ni, hampa nak cari makanan lobster, fish and chip ke fries apa semua, hampa tak mau pergi tempat yang popular, lokal dan murah tapi makanan dia sedap, hampa main sini. Yang ni $90, yang tu $70. Hampa pilihlah sendiri nak mana. Dia punya chef seorang serve orang yang sama, dia akan serve, dia akan ambil order dan dia akan masak. Dia apa? Dia clean seorang. Tak habis. Lepas pun tak habis. We are gonna refill this bad boy with water for the first time. Yelah dah habis. Dia cakap ada pasal lah. Memang lah. Hello, were you the boy? Do you have an ice cream? Yeah. How much? $10 your phone. Yeah, this is yours. Okey, tak ada nak buat tour dekat hampa sebab kita nak rushing pergi dekat Pinnacle Desert. Kita nak ambil gambar sunset guys dengan Milky Way. Balik tu baru kita buat balik ataupun esok pagi lah tu episod yang ketiga. So episod ni sampai dekat Pinnacle saja, lepas tu kami balik tidur. Okey, jom kita tengok Pinnacle. Sekarang kita dekat The Pinnacles Desert. Ni belakang ni. Tapi sebenarnya banyak orang pergi belah sana. Tapi kena naik aita. Kalau naik camper motorhome yang besar daripada 7 meter, tak boleh pergi sana. Sini kena jalan kaki. You have to walk mai sini. Tak jauh pun. So hampa parking kena bayar $17. Dah boleh sampai. Ni sampai malam lah. Tu dia pun boleh jalan pergi sana, ambil gambar The Pinnacle Desert. Kalau hampa naik kereta, kalau hampa sewa kereta yang bukan besar daripada 7 meter, hampa boleh lalu kat sini. Hampa nampak tu. Macam tu. Tapi 10 km per hour sahaja. Hampa boleh drive macam ni. Nampak? Drive macam depa, pergi sampai sana. Oh, stop lah. Dia suka lampu tau. Dia attract by lampu. Wallaby. Kami nak mandi ni toilet tengah lah. Kita nak mandi, nak berak tu kita nak tidur. Orang lain semua dah tidur guys.
Sekarang dah pukul 10. Orang tidur. Sebab pukul 4. Okay guys, so kita dah makan. Lepas tu kita dah pergi mandi tadi. Tak mandi dekat sini sebab nak jimat ayak dan tangki semua. Tapi esok kita boleh saja refill sebab kita dah bayar tapok campsite ni. Tapi malas nak cuci jamban tu saudara. Okay, so esok kita akan drive lebih daripada 300 km. So kita kena top up macam-macam lah. Makanan, ayak kita kena beli semua siap-siap. Ni nak kena kemas, cuci. Ni dah basuh apa? Ni dah samak guys. Okay, dah samak. Jumpa hampa esok episod yang ketiga. Jadi aku tamatkan episod yang kedua malam ni. Thank you for watching. See you guys tomorrow. Ciao.